Hari ni ada orang datang interview untuk jadi culinary instructor. Ni Tia. Dan ini Faris baru insyaAllah akan habis dia punya VTO internship 26 bulan ni. Ini dia buat salmon sashimi dengan avocado apa benda? Mus, avocado mus. Kenapa kelabu? Kita nak rasa, bismillah. Ini spaghetti with pesto. Betul? Betul. Macam mana buat pesto? Pesto saya blendkan spinach, pine nut dengan cashew nut. Oh, campur cashew nut. Kita rasa lepas tu. Bismillah. Cakaplah. Saya yang makan bukan awak. Garam tak ada tau. Tawa. Tak, saya dah rasa masin tadi. Tawa suara macam Roella ni. Tawa. Tawa sikit. Tawa sikit lah. Ni sekali, sekali overcook. Ya, overcook. Sekali belum, kejap dah. Sekali well season, tapi overcook je. Ni pula. Cerita dah sikit. Yang dekat atas ni saya ada buat salmon sashimi. Dia macam konsep dia macam tartar lah. Saya dicekan dia. Apa benda tartar? Dia gabungkan apa? Tartar tu apa benda? Tartar bas tu ke? Bila tanya dia birat. Bila tanya dia birat. Dia ambil gambar belum? Dah. Cantik lah. Kan? Tartar is uncooked lah kan? Dia tak dimasak. Jangan keberak sekejap lagi ni sudah. Cuma anda pergi radio klasik interview sekejap lagi sebenarnya. Very nice, very well seasoned. Sedap. Kan? Dah. Siapa nak cari suami dan isteri, dua ni calon, tapi kita kahwinkan dua orang dah.